Maha suci Tuhan yang tunggal bersifat dengan baqa' dan qidam. Tuhan yang berkuasa mematikan sekalian yang bernyawa. Maha suci Tuhan yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa yang baik dan siapa yang kecewa. Maha suci Tuhan yang menjadikan lubang kubur ini sebesar-besar pengajaran untuk menjadi iktibar kepada orang yang lalai, dan sebesar-besar amaran kepada orang yang masih hidup. Ingatlah bahawa sekalian makhluk Allah akan jahanam dan binasa, melainkan zat Allah Ta'ala. Ialah Tuhan yang maha berkuasa menghukum manakala kita sekalian akan kembali menghadap hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Hawa binti Sibah, wahai Hawa binti Sibah, wahai Hawa binti Sibah, hendaklah kamu ingat akan janji-janji Allah yang mana kamu ada bawa bersama-sama dari dunia ini. Sekarang kamu telah menuju masuk ke negeri akhirat. Kamu telah mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ingatlah wahai Hawa binti Sibah, apabila datang pada kamu dua orang malaikat sebagai wakil Tuhan yang menemui kamu, iaitu Munkar dan Nakir, maka janganlah berasa gentar dan takut. Janganlah kamu berduka cita dan risau, serta janganlah kamu susah hati dan terkejut. Ketahuilah wahai Hawa binti Sibah, bahawasanya Munkar dan Nakir itu hamba Allah Ta'ala jua, seperti kamu juga hamba Allah Ta'ala. Apabila mereka menyuruh kamu duduk, mereka akan menyoal kamu. Mereka bertanya, siapakah Tuhan kamu? Siapakah Nabi kamu? Apakah agama kamu? Apakah nama kiblat kamu? Siapakah saudara kamu? Apakah pegangan akikat kamu? Dan apakah kalimah yang kamu bawa bersama-sama kamu? Di masa itu hendaklah kamu jawab soalan-soalan mereka dengan cermat dan sehabis-habis terang, tepat dan betul-betul. Janganlah berasa gentar, jangan cuak, dan janganlah bergopoh-gapah. Biarlah tenang dan berhati-hati. Hendaklah kamu jawab begini, Allah Ta'ala Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, kitab suci Al-Quran ikutanku, Baitullah itu kiblatku. Malahan sembahyang, puasa, zakat dan mengerjakan haji diwajibkan ke atasku. Maka semua orang Islam dan orang-orang yang beriman adalah saudaraku. Bahkan dari masa hidupku hingga aku mati, aku mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wahai Hawa binti Sibah, tetapkanlah hatimu. Inilah dia suatu dugaan yang paling besar. Ingatlah bahawa kamu sekarang sedang tinggal di dalam alam barzakh, sehingga sampai suatu masa kelak kamu akan dibangunkan semula untuk berkumpul di padang mahsyar. Insaflah wahai Hawa binti Sibah, bahwasanya mati ini benar. Soalan malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur ini adalah benar. Bangun daripada kubur, kemudian kita dihidupkan semula adalah benar. Berkumpul dan berhimpun di padang mahsyar adalah benar. Dihisab dan dikira segala amalan kamu adalah benar. Minum di kolam air Nabi adalah benar. Adanya syurga dan neraka adalah benar. Bahwasanya hari kiamat tetap akan adanya. Begitu juga Tuhan yang maha berkuasa yang akan membangkitkan semula orang-orang yang di dalam kubur ini. Di akhirnya kami ucapkan selamat berpisah dan selamat tinggal kamu di sisi Allah Ta'ala. Tuhan akan memberi sejahtera kepada kamu. Tuhan jua yang menetapkan hati kamu. Kami sekalian berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjinakkan hati kamu yang liar, dan Allah menaruh belas kasihan kepada kamu yang berdagang seorang diri di dalam kubur ini. Mudah-mudahan Tuhan akan memberi keampunan dan memaafkan kesalahan kamu, serta menerima segala amal kebajikan kamu. Ya Allah, ya Tuhan, kami merayu dan bermohon kepadamu supaya tidak diseksa mayat ini dengan kemegahan penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.